Ada perbezaan besar jika anda mengumpul dana haji dalam bentuk tunai atau dalam bentuk emas. Tonton dan save video ni jika giliran haji anda 2027 dan ke atas. Tabung haji bagi dividen sekitar 3 hingga 5%. Tetapi inflasi kita pun lebih kurang begini juga. Maknanya dividen tahunan yang kita dapat dengan inflasi lebih kurang sama. Ibaratnya pimai-pimai tangtu juga. Ini berbeza dengan emas. Purata emas adalah sebanyak 12.5% setahun dalam tempoh 21 tahun terakhir ini. Jadi jika anda biarkan terus duit dalam akaun, nilainya akan semakin menyusut begitu saja. Ini berbeza dengan jika anda mengalihkan simpanan ataupun dana haji kepada emas. Nilainya naik dan kuasa beli anda kekal. Jadi tak perlu takut. Simpan saja dulu dana untuk haji dalam bentuk emas. Bila dah dekat nak pergi haji nanti, baru cairkan balik. Emas kan mudah dicairkan. Sementara giliran masih jauh, duit itulah yang patut bekerja sementara kita menunggu. Bila lagi nak bagi duit bekerja untuk kita, takkan asyik kita je bekerja untuk cari duit. Jika nak saya tunjukkan perbandingan emas dengan tabung haji, boleh komen nak atau DM sekarang.